Bila kereta overheat teruk, ada kes yang sampai kena tukar enjin seketul. Ramai sangka tukar enjin ni kerja senang, padahal sebenarnya sangat rumit. Setiap model kereta lain-lain cara. Ada yang enjin perlu diturunkan dari bawah. Ada juga yang kena buka banyak komponen sebelum enjin boleh dikeluarkan. Wiring, hose, mounting dan gearbox semua kena buka satu persatu. Kalau tersilap langkah, komponen lain pula boleh rosak. Sebab tu, kerja tukar enjin ambil masa dan perlukan mekanik berpengalaman. Inilah sebab kos upah jadi tinggi, bukan sebab cas suka-suka. Sebab tu, jangan tunggu sampai overheat jadi parah, servis awal lebih jimat. Datang servis di Multiple Auto Supply, bengkel serba boleh nombor 1 di Kuantan. Alamat kami di Indra Mahkota 3 Kuantan. Senang cari, senang berurusan. Call atau WhatsApp 014-631-8648 untuk pertanyaan atau temu janji. Jangan lupa share video ni supaya semua orang tahu bengkel mana yang terbaik di Kuantan.